kita dalam dunia pekerjaan ni mungkin ada setengah tu yang ingat dunia kerja je. Bila saya balik, dah tak ada benda dah. Tak boleh macam tu. Kita kena fikir kita berada kat tempat kerja ni, company ni ialah kita punya family. Kita punya family, saudara mara kita. Apa yang cuba saya nak sampaikan kat sini ialah, kalau anda rasa dah tak serasi, dah tak sesuai nak continue kerja kat sini, biarlah kita pergi dengan cara yang baik. Biarlah kita tinggal nama kita tu dengan nama yang bersih. Bukannya satu hari nanti orang akan cakap, tu Siti tu lah yang buat. Dia memang banyak nak menyusahkan kita, nenek-nenek, bagi orang nak menyumpah serana kita. Kita kalau boleh kita nak pergi, biarlah kita tinggal dengan cara yang baik. Biarlah nama kita tu mekar, segar kat company tu. Oh, ni Siti yang buat. Dia memang pandai. Dia memang baik. Dia suka tolong kita, nenek-nenek. Biarlah orang puji kita. Daripada orang nak menyumpah serana kita, ungkit-ungkit nama buruk kita. Kita hidup pun tak tenang tau. Orang dah asyik menyumpah serana kita hari-hari. Kita nak ke orang mendoakan kita benda yang tak baik? Kita mestilah nak orang doakan kita untuk benda yang baik. Oh, dia memang banyak dah tolong kita. Best lah dia dulu ada kat sini. Rindulah kat dia. Macam tu lah kan. Jadi kalau kita dah rasa tak boleh nak continue, it's okay. Tak payah nak push diri kita, tak payah nak paksa diri kita. Kita cari tempat lain, and then kita tinggalkan, kita handover in proper way lah. Kita cakap okay, yang ni saya dah buat ni. Kita up to date lah benda tu. Handover information apa semua, notekan kat kawan kita tu. Sebab you fikir okay tak apa, mungkin you ada fight dengan boss you, mungkin you ada fight dengan manager you, tapi you tak kesian ke kat kawan-kawan kita ni yang kita dah bersama mungkin dah 5 tahun, bertahun-tahun dah kerja sama-sama. Relationship tu you nak terminate macam tu saja ke? Bila jumpa kat luar, cepat-cepat buat tak kenal macam tu. Macam tu ke you know? Kita kalau boleh kita dunia ni kecil saja. Maybe one day kita akan terjumpa ke in future, lepas tahun ke, lepas 10 tahun ke, kita mungkin akan terserempak kan. Kita mungkin akan secara tak sengaja terjumpa. So the reaction you nak lari ke? Macam tu ke? Why not kita, hi Siti, you kat mana dah nenek? Macam tu lah. Kita still ada relationship yang okay dengan kita punya ex company tu, daripada kita tinggalkan kenangan yang buruk, yang mana orang tak suka kita, cakap dia ni tak ada orang nak mengungkit dia. Habis tu bila jumpa kat luar, asyik nak melarikan diri. Katakanlah anda duduk kat satu town yang kecil ke, macam saya Kuantan kan, Kuantan ni kecil je. You kadang-kadang mungkin you akan terjumpa kat mana-mana, and then the reaction macam mana? Jadi kita nak hidup ni, biarlah hidup kita yang tenteram, di mana okay kita dah berhenti, tapi kita berhenti dengan cara baik. Kita dah